Selamat pagi Tuan Pengetua. Saya merupakan pelajar dari kelas 4A. Maaf mengganggu. Saya hendak meminta izin untuk melakukan sedikit temu bual bersama Tuan Pengetua pada hari ini. Apakah aktiviti yang dilakukan di SMP Rosidobi pada hari ini? Selamat pagi. Terima kasih kepada TV PSS kerana sudi untuk menemui saya pada pagi ini. Jadi pada pagi ini kita ada satu program iaitu Mesyuarat Agung PIBG. Ini saban tahun diadakan, merupakan agenda yang wajib dilaksanakan di peringkat sekolah. Jadi kita berharaplah agar mesyuarat PIBG pada hari ini mendapat sambutan daripada ibu bapa, kehadiran ibu bapa. Baiklah, apakah tujuan mesyuarat PIBG pada hari ini dilaksanakan? Okey, PIBG mempunyai matlamat yang banyak. Salah satunya ialah untuk menjadi platform komunikasi antara pihak sekolah dengan ibu bapa, bagi memastikan agenda pendidikan negara dapat direalisasikan. Selain daripada itu, sebagai satu tempat perundingan antara pihak PIBG dan sekolah dalam menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan murid. Jadi kalau kita lihat, ibu bapa memainkan peranan dalam membentuk, menyokong sekolah dalam kemenjadian murid. Seterusnya, apakah harapan yang ingin dicapai oleh Tuan Pengetua melalui mesyuarat pada hari ini? Salah satu harapan kita ialah untuk memastikan pembentukan Esko PIBG dapat dilaksanakan dan mencari kepimpinan yang terbaik dalam membantu pihak sekolah untuk menyokong segala program yang telah kita rancang. Selain itu, kita nak melihat komunikasi secara berkesan antara ibu bapa dan pihak sekolah. Baiklah, nampaknya masa tidak mengizinkan kita untuk meneruskan temu bual pada hari ini. Jadi tamatlah sesi perbualan kita pada hari ini. Dan terima kasih atas kerjasama Tuan Pengetua pada hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada tim TV PSS kerana sudi untuk menerima saya pada hari ini. Surviving, succeeding kita sama-sama, kejayaan kita sama-sama, suka duka kita sama-sama. Setelah itu saya kemukakan tadi untuk naikkan keadaan kita naikkan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kami daripada kru TV PSS. Bersama saya Encik Muhammad Ali. Apakah perasaan anda setelah terpilih menjadi salah seorang daripada Esko PIBG? Pertama sekali saya bersyukur kerana masih lagi mendapat kepercayaan Persatuan Ibu Bapa dan Guru SMP Rosidobi ini untuk sama-sama terlibat untuk bekerjasama memastikan kesinambungan Esko sebelum ini, untuk memastikan segala perancangan yang telah disetujui dalam mesyuarat dapat dilaksanakan untuk tahun-tahun akan datang. Apakah harapan anda yang ingin ditujui kepada Esko PIBG? Saya harap gabungan lama dan baru ini akan menjadikan Persatuan Ibu Bapa dan Guru SMP Rosidobi ini lebih maju ke hadapan seperti yang diaspirasikan oleh Tuan Pengetua lah. Okey. Terima kasih Encik Muhammad Ali kerana telah meluangkan masa bersama kami. Apakah perasaan anda pada hari ini? Selamat pagi. Perasaan saya hari ini sungguh gembira. Dengan harapan mesyuarat ini akan memberikan saya maklumat lebih lagi lah mengenai sekolah ini dan juga apa keperluan yang kita sebagai ibu bapa yang perlu untuk kita menyumbang lah.
Baiklah, tanpa membuang masa, bolehkah Tuan bolehkah saya menanya, apakah visi serta malakat utama yang ingin dicapai Tuan dalam masa 2 hingga 5 tahun yang akan datang? Seterusnya, di bawah kepimpinan Tuan, apakah malakat utama yang ingin dicapai PhD? Terima kasih untuk soalan. Selamat pagi. Dan menyusul soalan tersebut mengenai apakah matlamat utama. Bukan matlamat saya, matlamat PIDG ya. Bukan saya sendiri, tapi PIDG untuk 2 ke 5 tahun yang akan datang. Matlamatnya ialah satu, untuk memperbaiki fizikal dan sistem di sekolah, baik pembaik pilihan, di kawasan dewan dan pelbagai tempat lain yang perlu dinaik taraf setiap masa. Dan juga kita juga ingin memastikan pencapaian akademik residobi terus menjulang. Setakat mana yang kita dah capai sekarang, kita dah berjaya menempatkan diri kita sebagai sekolah yang ketiga terbaik. Dan kalau boleh kita cuba untuk menaikkan lagi kedudukan kita, mengekalkan kejayaan kita dan kecemerlangan. Okay, dari segi pendidikan, dari segi kurikulum, kita akan sokong setiap apa yang dilakukan oleh pihak sekolah, program-program, aktiviti-aktiviti, bengkel-bengkel, pihak PIDG akan memberi sokongan penuh. Okay? Boleh kita nak matlamat kita nak menjadikan Residobi sebagai salah satu sekolah atau institusi yang cemerlang dan disegani ramai dan menghasilkan individu-individu yang berguna kepada masyarakat. Okey, itu visinya lah. Ya, okey. Dalam rancangan Tuan, apakah program atau aktiviti yang akan dilaksanakan PIDG untuk memberi manfaat kepada sekolah? Apakah cara PIDG membantu meningkatkan pencapaian akademik dan perkembangan sosial pelajar? Terima kasih atas soalan. Okey, untuk merealisasikan pencapaian yang kita cuba target dan kita usahakan ialah PIDG itu sendiri memainkan peranan penting untuk menyokong setiap aktiviti pihak sekolah, baik merangkumi aktiviti akademik, kurikulum, kemenjadian diri anak-anak murid dan pelbagai lagi. Ini juga merangkumi penglibatan pihak sekolah dan pelajar itu sendiri dengan masyarakat luar, dan kita membantu PIDG mungkin akan membantu dari segi penyaluran dana dan pemberian infrastruktur, memastikan ada input yang masuk untuk diguna pakai supaya sekolah dapat memanfaatkan segala fasiliti. Dan kedepannya antara fasiliti yang kita nak wujudkan ialah membuat sekolah ini sebagai sekolah digital. Salah satunya kita akan cuba wujudkan smart board yang kita akan usahakan tahun ini. Smart board, ruang-ruang yang ada bilik-bilik yang mempunyai smart board digital dan juga aplikasi-aplikasi lain. Kalau boleh kita boleh bantu untuk pihak sekolah apa-apa yang memerlukan bantuan PIDG yang diperlukan oleh pihak sekolah, kita akan sokong. Kita akan sokong dan kita akan cuba sedaya upaya agar kita dapat mencapai cita-cita tersebut. Sungguh menarik ya. Ya, terima kasih. Sampai di sini sahaja perbualan saya bersama Puan menjadi Ketua PIDG. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk berbual ini. Terima kasih juga. Izinkan kami untuk mengundurkan diri dan menamatkan perbualan ini.